Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat nasi impik. Okey, jom kita tengok caranya. Ini kita ada berah. Kita masukkan berah dalam satu cawer ke dalam periuk. Lepas tu berah ni kita akan basuh sampai dia bersih lah. Sebab kita nak masak macam nasi biasa lah deh. Ni air tu, sukat teh air tu deh. Contohnya kalau berah biasa, kena 2 cawer air. Contohlah sukat teh kita. Lepas tu kalau kita nak buat nasi ipik ni, kita kena lebihkan secawer. Biar kita masak nasi kita tu dia lembek sikit. Kalau biasa guna 2 cawer air, jadi ke 3 cawer air dah. Ni saya nak masak sampai nasi kita ni dia betul-betul masak lah. Ni nasi kita ni dia dah masak dah. Lepas tu dia masak dia tengah panas-panas gini, kita kena letak dia ke dalam bekas selalu. Sebab bila dia sejuk dia akan jadi keras nasi kita ni. Kita kena buat masa dia panas-panas. Ni saya guna beras Malaysia dah. Kalau guna beras sian ni dia macam keras sikit. Sebab dia kurang kanji. Kalau beras Malaysia ni dia nak lembek sikit. Jadi sesuai lah kita buat nasi impik guna beras Malaysia. Dah. Lepas tu ni saya masuk ke dalam bekas. Tengok ni nasi kita masih panas-panas ni, terus masuk ke dalam bekas. Ataupun kalau tak usah guna bekas, awak boleh guna plastik. Plastik tu awak guna masuk ke dalam plastik. Lepas tu kena tekan nasi kita ni bagi dia kemah, bagi dia betul-betul padat. Barulah dia jadi nasi impik. Kalau kita tak tekan dia kemah, nanti dia akan, bila kita nak potong dia, potongan kita tu dia jadi tidak comel, dia akan jadi berderai. Jadi kena tekan kemah-kemah. Kalau awak ada plastik tu, sarung ke tangan dalam plastik tu awak tekan dengan tangan. Dah. Ni lepas tu lepas siap tu kita kena biarkan semalam macam saya tu saya buat tengah malam, pagi esok dah kita boleh makan dah. Dia katanya betul-betul dah sejuk molek nasi kita ni. Ni saya nak tunjuk hasil dia lah. Ni saya buat cawer nasi, bolehlah lebih kurang 1 bekas lagu ni dah. Kiranya cukup lah kalau untuk kita sekali makan. Ni kita nak potong. Dia kena betul-betul sejuk nasi kita ni. Barulah kita potong tu, potongan kita pun dia jadi comel ni dah. Lepas tu pisau kita nak potong ni, kena guna pisau yang tajam lah. Kadang-kadang saya ni malah nak beli yang dah siap jual di kedai kan, kita balik rebus tu. Saya buat gini lah. Sebabnya nak buat dia tu sangat-sangat mudah je. Secawer berah tu boleh hasilkan nasi kapik tu sebekas dah. Jadi sesuai lah kalau untuk kita makan satu keluarga dah. Ni saya nak makan dengan sambal ikan yang saya buat. Ni saya ada buat video ni. Sambal ikan. Resepi sambal ikan Kelantan untuk makan dengan nasi ipik ni. Awak boleh lah nak tiru. Rasa dia sedap lah. Manis-manis. Rasa lemak. Nasi ipik ni saya nak makan juga dengan sate. Kalau saya biasa beli sate, saya suka makan nasi ipik tu dengan sate, lepas tu tanpa cicoh kuah kacang. Saya suka makan lagu ni kosong-kosong gini, sebabnya sate tu dia dah ada rasa manis. InsyaAllah lah yang mana dah tengok video saya cara nak buat nasi impik yang mudah ni, bolehlah kata tiru deh. Sebabnya nak buat dia tu memang sangat-sangat mudah. Siapa-siapa pun boleh buat. Tak kena nak beli dah lepas ni. Buat sendiri. Kalau orang-orang dulu memang dia akan buat sendiri ni, macam saya tunjuk. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.